Hai hampa, hari ni Syifa nak cerita sikit trip ke Langkawi 3 hari 2 malam. Bawa grup seramai 30 orang daripada PPD Penampang Sabah. Syifa, Kak Wani, Kak Mira sebagai staf pengiring kami akan jemput mereka dekat airport. So kami ambil feri Kuala Perlis pukul 9.30 pagi. So kami akan sampai dalam 10.30 pagi. So ni outfit kita pada hari Jumaat. Bye-bye sikit Syah, tak banyak. Lepas tu kami bawa Toto juga. Tahu-tahu kami ada dalam feri dah. Tak sempat nak bercerita tentang Toto tadi. So kami akan sampai dalam 10.30 ke 11 pagi macam tu. Kalau dah turun feri, mestilah cari kereta sewa. Kami sewa beza tau, RM90 24 jam. Kalau hampa nak sewa, kontaklah LPH. Lepas tu kami akan terus ke Selera Kampung. Kami tak sempat nak jemput depo. Depo sebelah 5 minit dah turun. Kita dah sampai dekat Selera Kampung. Ni menu-menu dia memang sedap, murah. Gulai daging dia sedap hampa. Lepas tu tengah-tengah hujan, Syifa ambil pula telur masin. Memang padu. Lepas tu depan kedai dia ada kedai dessert viral RM1. Ni grup kita dah sampai. Walaupun hujan, mereka still semangat untuk teruskan trip tau hampa. So sementara mereka duk makan-makan ni, Syifa nak cerita lah. Kalau hampa ambil package dengan kita, hampa akan dapat voucher diskaun Selera Kampung ni. So apa lagi? Pergi klik link dekat profile lah. Lepas tu kita naik bas. Ni kalau hampa ambil bas, hampa akan dapat tour guide sekali. Kami on the way ke toko batik Jawa pula tau. Kami nak shopping, nak habiskan duit. Dekat toko batik Jawa ni jual plakat, jual kain batik, jual selendang, ada juga keychain. Memang bersih, memang luas dia punya kedai. Dekat sini pun ada juga tandas. Siapa kata Langkawi tak ada orang tu? Sampai 4 bas ni. Okey, ni dia punya signboard cantik kan? Lepas tu kita akan terus ke Kilang Gamat Nusantara. Tak maulah basa-basi. Sebab vlog ni dah 2 minit guys. Lepas tu hampa akan nampak lah Kilang Gamat yang besar tu. Jangan bawa balik hot tu. Beli yang kecil-kecil ni. Sementara kita punya customer shopping, Syifa adalah sikit video yang Syifa pun ambil juga gamat dekat sini. Plot twist seorang bagi. So kalau hampa nak part tu, hampa boleh komen dekat bawah tau. Bye.